Bila harga emas makin naik ni, makin ramai yang tak mampu nak konsisten 1 gram 1 bulan. Betul ke tak? Jadi kalau tuan-puan berada dalam keadaan yang sama, tengok video ni sampai habis. Sebab ada satu tip yang saya nak ceritakan, saya nak sharekan kepada tuan-puan. Macam mana cara kita nak menabung emas setiap bulan tanpa kita skip. Jadi mudah saja cara dia tuan-puan. Kalau sebelum ni kita target kita nak menabung 1 gram 1 bulan. Dan sekarang ni harga emas tengah naik. Hampir RM600 untuk 1 gram. Kalau tuan-puan mampu tak ada masalah, teruskan sahaja konsisten 1 gram 1 bulan. Tapi untuk tuan-puan yang kurang mampu, jangan sampai tak menabur emas. Tuan-puan kena ubah cara, tukar cara. Kena bagi komitmen setiap bulan. At least RM250 hingga RM300 kena alihkan kepada bentuk emas ataupun paling mudah at least 10% daripada income tuan-puan alihkan kepada bentuk emas setiap bulan. Ini cadangan daripada pakar kewangan nombor 1 di Malaysia sendiri iaitu Tuan Azizi Ali. Ingat 10% daripada income tuan-puan alihkan kepada bentuk emas setiap bulan. Pastikan setiap bulan emas tuan-puan sentiasa bertambah walaupun dalam jumlah yang sedikit. Tuan-puan guna cara ni, insya-Allah saving emas tuan-puan akan bertambah setiap bulan. Bahkan selepas 1 tahun, selepas 2 tahun tuan-puan konsisten, tuan-puan akan terkejut dengan hasil yang tuan-puan konsisten daripada hari ini sebab harga emas pasti akan naik punya dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Jadi semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.